Barangkali ada yang keliru kata beribadah di kubur bagus. Kita kata ini salah. Kubur bukan tempat ibadah. Tempat ibadah mana tuan-tuan? Masjid, rumah. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan kamu jadikan rumah kalian kubur, iaitu rumah yang tidak dihidupkan zikrullah, rumah yang tidak didirikan solat sunat di dalamnya. Sedangkan solat sunat afdalnya dikerjakan di mana tuan-tuan? Di rumah. Antara lain tujuannya supaya apa? Supaya jangan rumah kita jadi seperti kubur. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, jangan jadikan rumah kamu seperti kubur, isyarat kubur bukan tempat ibadah. Justru tak boleh nak pergi ke kubur untuk nak baca Al-Quran. Tak boleh nak pergi ke kubur untuk nak berzikir. Bila pergi ke kubur, jangan buat sembarangan. Tapi kita lihat pada hari ini, perkara ini sudah tersebar, amalan-amalan di perkuburan. Dan kemuncaknya kita lihat bagaimana, alhamdulillah bukan di negara kita, tapi di setengah negara di luar sana, tawaf di sekeliling kubur. Bila dah rasa tawaf tu pun tak cukup, dibawa spanduk lagi. Dia rasa tak cukup lagi, dipasang lampu-lampu dan sebagainya. Jadi kita kata ini semua adalah batil dan merosakkan akidah.